Kalau menyagap macam lewat kemudian. Din. Pega. Din. Allah. Ayo. Kau ni apa hal? Dah macam orang Indian. Dia dah kau ni. Belakang rumah semak tau tak? Han semak apa aku baru je. Sakit tu. Ni, dah. Aku dah minta ayam. Sebab apa? Aku hari ni sibuk sangat kelang kabut orang order nasi ayam. Ni, 100 bungkus. Ayak tiba-tiba tak ada. Ayak tiba-tiba tak ada. Ni ayak telaga pun habis kering. Nanti dulu. Kalau ayak tak Rumah aku ada tak ada masalah. ada kalau ada saya pergi dulu, Pergi. Rumah aku ada air. Ya ke? Kuasa. Walaupun dia tu ketua kampung, tapi tanggungjawab dia nak jalankan buat apa? Sangat betul. Apa hal di kampung ni? Tiba-tiba air tak ada. Aku tengah basuh kereta, habis semua dah sabun. Tiba-tiba air titik pun tak ada. Pakcik Jalil, sabar. Ni, sabar Bijal. Kau tak mandi. Pak Din, saya tengah sedap bersabun. Emosi lagi. Takkan cik. Ini kalau cik, kalau longkang. Tolonglah Pak Din. Saya kenal. Nordin Ahmad. Aku tak kenal dia pula. Kan ke dia ni yang aku rekomen kerja kat kedai kau. Hari ni datang lawan aku sebab air tak ada. Pak Din, air tak ada. Sabar. Kita semua jangan terpengaruh dengan Pak Jalil ni. Budaya kampung kita kena kecek molek-molek. Aku buang kerja. Molek. Bijan, kau tak mandi. Yang kau ni mengamuk pasal apa, Jalil? Cuba sabar-sabar. Kisah air je sikit pun. Kalau tak ada air, belakang rumah aku ni ada air, ada telaga. Ambil air belakang rumah ni. Ada kepatut kereta aku mahal-mahal nak guna air telaga kamu? Rosak kereta aku. Tak boleh. Kejap ni. Kenapa ni? Oh, istinja. Pergi. Tengok. Dia pun tak marah-marah air tak ada. Dia lagi keadaan kritikal. Tak, aku takut. Air gendam gigi palsu aku tidak. Air tak ada. Kita nak buat macam mana?